Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emrys Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih keria keledek. Okay, mula-mula kita sediakan dulu keledek. Ni ada setengah kilo keledek oreng. Kemudian kita buang kulit dan potong cube kecil-kecil supaya bila kita masak nanti tu dia akan jadi cepat empuk. Kemudian basuh bersih, masukkan ke dalam periuk. Isikan air sehingga paras daripada ubi tu dan kita akan masak selama 15 minit pakai api yang sederhana besar. Okay, untuk nak pastikan ubi ni dah betul-betul masak, boleh je cucuk pakai garfu ataupun sudu. Kalau dah lembik tu bermakna dia dah masak, kemudian barulah toskan air. Masukkan keledek tadi ke dalam bekas yang agak besar. Kemudian bolehlah lenyitkan pakai garfu ataupun boleh je pakai lesung batu. Okay, kita lenyitkan dia bagi teksturnya halus macam ni. Okay, bila keledek tadi dah pun halus macam ni, barulah masukkan tepung. Okay, saya masukkan 1 cawan tepung gandum bersama dengan sedikit garam. Kemudian kita uli sehingga dia membentuk satu dough yang tidak melekat di tangan. Untuk nak uli ni kita jangan masukkan air sebabnya keledek tadi tu dia dah sedia lembab. Jangan masukkan air, nanti dia akan jadi terlebih lembek. Okay, ni dia dough untuk kuihnya, dia dah tak melekat di tangan. Kemudian barulah kita bulat-bulatkan. Sapukan tangan dengan sedikit minyak. Kemudian ambil 1 sudu daripada dough tadi supaya semua saiz tu akan jadi sama besar. Kemudian bulat-bulatkan dan buat lubang di bahagian tengah macam kita buat donat. Okay, dah jadi dah sebiji. Kemudian ulang lagi langkah yang sama. Okay, kita ambil adunan tu lebih kurang 1 sudu besar, bulat-bulatkan, kemudian buat lubang di tengah. Sambil tu kita dah boleh panaskan minyak dalam kuali, minyak yang agak banyak. Kemudian bila minyak ni dah panas, barulah start menggoreng. Okay, bila kuih ni dah masak kecoklatan tu, bolehlah angkat dan toskan minyak. Untuk nak sira gula, okay, ni ada 1/3 kecawan gula. Okay, masukkan ke dalam kuali. Masukkan sedikit air, lebih kurang 3 sudu besar air. Okay, biarkan gula ni mencair. Okay, kita kacau sekejap bagi dia berbuih. Pastikan air gula ni dah betul-betul jadi pekat. Okay, bila kita angkat tu dia akan tak mudah putus dan dia punya tekstur tu akan jadi sedikit pekat. Okay, barulah masukkan kuih keria tadi. Masa ni dah boleh perlahankan api. Okay, terus je kacau dah ataupun gaul-gaul sehingga gula tadi tu betul-betul melekat pada kuih. Okay, bila dia dah jadi bergula macam tu, barulah tutup api. Kalau tak, nanti kita punya gula tu akan jadi karamel coklat. Okay, ni dia selepas digaul-gaul beberapa minit. Okay, dah nampak tu dia punya gula tu dah kental elok, dah melekat pada kuih. Okay, barulah kita stop menggaul, kemudian barulah letakkan di atas pinggan ataupun dulang. Okay, ni dia kuih tadi dah pun siap disira. Okay, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat kuih keria ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.